Disember. Ini kisah hampir kecundangnya kami masa sambutan raya tahun lepas. Jadi, untuk raya tahun 2026 ni, aku nak ubah. Aku nak pastikan raya kali ni paling perfect dalam sejarah. Apa? Simulasi raya? Betul. Dari simulasi raya ni kita boleh nampak kat mana silap, apa masalah setiap orang, apa yang kita boleh improve dan macam mana kita nak bertahan sampai habis tetamu balik. Buat apa buat simulasi? Kita simpan je tenaga sampai hari real nanti. Pakcik yakin ke yang pakcik boleh bertahan at least sampai habis tetamu balik? Tahun lepas. Tapi kan, tak rasa macam membazir duit dia kita buat simulasi-simulasi ni. Tak apa, jangan risau. Aina sponsor. Tapi, abang kena janji dengan Aina, jangan jadi macam tahun lepas. Ada persoalan dan bantahan? Tak ada. Baiklah, jom kita mulakan simulasi pertama. Walode settle, rendang dan kuih raya next. Baik, Chef. Ayam 5 ekor, cili kering tumis sampai naik bau. Santan ready gaul in 5. Baik, Chef. Macam mana? 6. Si apa? 6, 7. Hanam. Jap. Gula? Pakcik tak suka dulu ke gula tu? I'm getting overdrive. Simulasi kedua, ujian kepantasan. Yuk. Hui. Nak curi tulang lagi ke? Jangan harap. Kenapa tak pakai motor aja? Simulasi ketiga, jom kemas dan hias rumah. Hello? Semua orang? Simulasi keempat, makan juadah raya. Ini baru raya. 比妈咪你可猛点。 Mak makan sikit je, tapi kenapa mak berpinau-pinau? Mak rasa something strange lah. Simulasi kelima, paling senang sekali. Ambil gambar raya, satu family. Kenapa hidung Aina bersinar-sinar ni? Hah? Bersinar-sinar? Tengok. Kenapa muka Aina tumbuh jerawat? Nak balik dah ke? Awak cepat sangat. Makanan banyak tu lagi ha. Oh, okey. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Simulasi terakhir, melayan tetamu, settle. Tak boleh jadi macam ni Aina. Kita kena buat sesuatu ni. Susah kalau kita sakit time raya macam ni. Itulah. Adakah farmasi buka time raya? Diorang tak kering langsung dengan kita. Farmasi? Caring?
Disember. Kan senang bawa motor. Kuih raya lekat di hati, mesra di jantung. Settle. Juadah Raya, lebih sihat, sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Jemput. Okay, ready. Okay, stay. Abah, ke kiri sikit. Okay. Alamak, bateri phone pula lupa cas. Aduh. Baiklah. Asal tak cek tadi? Tak apa. Ni sempatlah ni ambil 2-3 gambar ni. Raya paling perfect? Mungkin tak. Tapi cukup perfect bila semua dapat enjoy dan sihat bersama.